Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin akan bertugas di Jabatan Peguam Negara AGC. Jawatan itu ialah sebagai timbalan ketua kedua AGC berkuat kuasa pada 2 Mac yang mana jawatan berkenaan kini disandang Datuk Yusaini Amir Abdul Karim. Kemarin Wan Shahrudin 55 tahun selaku timbalan pendakwa raya kanan hadir di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengendalikan pengurusan kes jana wibawa membabitkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum ini, beliau banyak mengetuai pasukan pendakwaan SPRM bagi kes kepentingan awam termasuk penyelewengan dana armada melibatkan ahli Parlimen MUA Syed Abdul Rahman yang kini menunggu keputusan rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan. Selain itu, Wan Shahrudin turut mengendalikan pendakwaan kes rasuah terowong dasar laut Pulau Pinang melibatkan bekas Ketua Menterinya Lim Guan Eng yang masih di peringkat akhir kes pendakwaan. Terbaru, beliau turut mengetuai kes terhadap bekas Panglima Tentera Darat PTD Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan.